Seorang pengetua sekolah agama direman 5 hari bermula hari ini selepas disyaki meminta dan menerima rasuah kira-kira RM10,000 ia sebagai balasan untuk meneruskan tuntutan bayaran pembekalan makanan untuk pelajar 2 tahun lalu. Di Ipoh, seorang peguam direman 4 hari hingga Ahad ini bagi membantu siasatan kerana disyaki menerima rasuah berjumlah RM1.6 juta daripada seorang usahawan. Seorang penjawat awam mengaku tidak bersalah di Mahkamah Khas Rasuah Kota Kinabalu Sabah atas 30 pertuduhan rasuah melibatkan lebih RM87,000. Seramai 37 ahli politik ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM sejak 2015 hingga 30 Jun lalu membabitkan kes rasuah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Osman Said berkata, daripada jumlah itu 31 individu ditahan kerana menerima rasuah, manakala selebihnya iaitu 6 ahli politik ditahan kerana kesalahan memberi wang suapan itu. Mari saya belanja. Janji awak semua pilih saya sebagai pengerusi mesyuarat malam ni. Mael, ini rasuah namanya. Kami tak nak rasuah. Kami nak makan rezeki yang halal. Alah, ini bukan rasuah. Saya boleh makan je. Jika niat kamu nak mendapatkan sokongan atau undi kami untuk kamu dapat jawatan tu, rasuah lah namanya tu. Kami yang terima pun dianggap salah di sisi undang-undang. Alas, berapa sen sangatlah nasi lemak tu. Sikit atau tinggi nilai rasuah tu tak penting, Mael. Macam mana tu Pak Abu? Bayangkan, kerana rasuah, senjata api, dadah, pengganas, semuanya boleh masuk ke dalam negara ni. Siapa yang terima bahananya? Kita semualah.